Okay, pernah tak rasa aku ni macam pembantu rumah ada sijil nikah? Kelakar kan? Rasa macam tu tak you all? You all bangun paling awal, tidur paling lewat, semua orang siap, semua orang kenyang. Tapi bila silap sikit, itu yang disebut jarang terima kasih, pujian hampir tak pernah. Dalam hati awak kata, aku buat semua tapi macam tak wujud. You all, ini bercampur antara pasangan yang tak diajar menghargai dan jiwa you all sendiri yang tak pernah letak sempadan yang sihat. You all, pengorbanan tanpa penghargaan lama-lama jadi racun. Ingat tu, you all mula benci kerja rumah, mula benci peranan sebagai isteri, malah mungkin benci diri sendiri. So, apa tip hari ini? Okey, Bunda nak share dengan you all. Cuba ubah skrip dalaman you all. Sebut, saya buat ni kerana Allah dan kerana saya memilih untuk jadi isteri yang baik. Bukan kerana saya tak layak disayangi kalau saya tak sempurna. Kadang kita fikir macam ni, oh tak apalah, orang tak sayang saya sebab saya tak sempurna. Bukan you all. Dan bila ada ruang, beranikan diri cakap. Bila awak cakap terima kasih kan, saya rasa sangat dihargai. Maknanya bila pasangan kita buat baik, kita sebut. Bila awak sebut terima kasih, saya rasa sangat dihargai, saya perlukan itu banyak kali tahu. Cakap macam tu. Dan kalau ini ayat yang saya kata saya sangat rasa suka, tulis saya buat semua. Okay? So kalau ini ayat saya sangat, so tulis saya buat semua di komen. Okay? Untuk lepaskan sikit beban. Siapa rasa you all mengalami apa Bunda cakap ni? Tulis saya buat semua. Saya buat semua. Do you know that when you write, you lepas beban dalam hati? Okay? Assalamualaikum.